Orang tino je tiada segelas air. Nak wituk laki makan nasi. Takut kelek. Kata setengah lebih baik pada musmaya sunat. Puasa sunat tahun. Kalau kita hidang nasi ikut abang. Ni ikan goreng. Dah. Ni apa nama ni? Ikan singa. Ni ular. Dah apa budut. Ya hidang kotok laki dia. Wituk laki makan. Lebih baik pada haji sepenuh, umrah sepenuh. Halo. Kerak kuku tok laki ni mati tak sakit. Mati tak sakit tu hewi jaga nyawa yang mati tak sakit. Kok pula tengok lain neraka itolak benar, aku jengok dalam neraka apa roa itu aku nampak lain neraka akasaran nisa. Banyak orang tino bukan orang jatuh tak ada. Ya kan orang tino kih ya banyak lagi boleh masuk tu kerana dia ngatuk laki tu ya benih dia. Ya tak heran ngatuk laki suruh gapo malah tok laki lagi arti pelama tak ada apa orang kita ada mengeceh po. Tadi dia benih dia berlaku, hak tok laki suruh dia tak sih buat. Hak tok laki lari dia tak patek. Hak tu dia jadi ramah-ramah tu. Maya ya rajin tengok ramah dia ngaji ni. Maya sunat puasa rajin. Tapi balah tok laki pun rajin. Oh, rajin siapa benih dia lah. Ada kena-kena lah deh. Ada apa-apa orang nak taat tok laki weh. Tak ada di situ. Kecek je kasar tok laki, tak ada benih dia situ. Kecek je kau tu dia tu sudu tak ambil jangan dia panjang sangat tu hak anak tu. Penganak jawabnya. Tak ada kerencai, tak ada apa. Tu nak koyak dia. Habis dia setengah daripada ada orang tino, dia kerencai kepada abad. Tapi ada khidmat, dia ada orang panggil wasa harmat dia. Nak lalu-lalu tak cara kain sarung tudung pala tok laki ikut dia. Nak minta jalan langsung lah. Kau tu mau dok jadi tu. Padahal ya wi banyak orang tino dia tiada segelas air. Nak wi tok laki makan nasi. Takut kelek. Kata setengah lebih baik pada musmaya sunat, puasa sunat tahun dah. Banyak bosu banyak. Tapi banyak yang nak benih. Tak buat air dah. Oh, laku saning dia tarak berkelik. Tu, air dia ada ambil diri. Oh, seorang belakang. Aku dengan anak dengan gapo lagi saat ni jual kerak dah. Tak anak lagi. Mu berkelik dah kopi. Seorang air pun ada. Oh, tarak duk tu laki malah. Tengok. Banyak yang tu buat berapa bertih dah. Padahal kalau saya tak royak molek ni jekoh lagi. Royak kasar lagi. Mata sinar. Kau istiak tak ada tinggal putih. Oh tu tak tahannya. Diri malah tok laki, diri malah kerja tu dosa tok laki tak ada nafkah. Diri tok alah mana kita kena taat semata dah. Lagi tak lepas. Tu nak royak.